Alhamdulillah, pada malam ini orang kata program santai. Santai ni makna dia duduk rehat-rehat tepi pantai. Tetapi kita duduk rehat-rehat tepi kedai, nak dengar, nak menyaksikan macam mana suasana rakyat, suasana peneroka di Kumai ini menghadapi pilihan raya yang ke-13, iaitu yang kita sebut santai tu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pilihan raya yang ke-13 ni tak tahulah pada yang ke-13 ni kenapa jadi begitu, sehingga hari ini belum dibubarkan lagi. Pelik. Kalau kita melihat dalam internet, kalau lagi lambat lagi baik untuk Pakatan Rakyat, lagi lambat lagi baik untuk Pakatan Rakyat. Datuk Najib Perdana Menteri sebut, kalau pilihan raya lambat lagi, mungkin pilihan raya itu BRIM yang ketiga akan keluar pula. Tuan-tuan, BRIM ambil, dia adalah duit rakyat, ambil. Cuma beza dia, BRIM yang dibagi oleh Kerajaan Malaysia Nasional adalah duit hutang. Beza, duit hutang yang dia bagi. InsyaAllah kalau Pakatan Rakyat Perintah, yang kita bagi adalah duit untung kita. Itu beza dia. Beza dia, Kerajaan Malaysia Nasional bagi BRIM duit hutang, kita dapat seronok, lepas itu kena bayar hutang. Pakatan Rakyat insya-Allah yang tuan-tuan akan pilih pilihan raya yang ke-13 ini, saya percayalah orang Pedas, orang Peneroka pun memang nak dah, tunggu sangat dah Pakatan Rakyat Perintah menang pilihan raya yang ke-13 ni, kerana apa saja yang akan dibagi kepada rakyat adalah merupakan untung, hasil keuntungan insya-Allah. Hari semalam saya sempat di Purut, saya menyatakan bahawa pilihan raya yang ke-13 ini tak ada orang boleh tahu tarikh. Orang kata seluruh Rosmah saja yang tahu. Tak tahulah ya ke tidak, tak tahulah. Tetapi walau apa pun, saya contohkan macam kita menyelam dalam sungai. Kita bekerja, petugas kita bekerja, pemuda kita bekerja, ahli-ahli kita bekerja untuk menghadapi pilihan raya, bubar parlimen, macam kita menyelam dalam air, dalam sungai. Selam, saya rasanya saya kuat-kuat saya menyelam. Ingatlah 2 minit boleh. Tak tahulah Haki boleh nyelam 2 minit, 3 minit, kuatlah. Makna dia kita bersedia untuk pilihan raya ni, kita menyelam lah maksud dia. Tapi tak bubar-bubar 2 minit, timbul kata bos kata, timbul kata nak nyelam balik lah. Yang itu yang paling risau tu. Dah letih nak nyelam balik. Jadi itulah sebenarnya datang ke Kumai ni nak tengok. Bubar 22 tak jadi, nak tengok orang Kumai bimbang kursi kosong je. Sebabnya dah tak daya, dah tunggu 2 minit. Bangun nak nyelam balik, maknanya nak bertugas balik. Tengok, alhamdulillah penuh meja ni. Tahniah kepada Kumai, tahniah kepada Kumai, pemuda Kumai saya tahniah, muslimat pun saya tahniah, kerana mereka bersedia untuk menghadapi pilihan raya bila-bila masa daripada sekarang insya-Allah. Ini yang kita nak. Tadi YDP sebut bahawa dalam pilihan raya ini perbezaan dia akan PAS dengan UMNO untuk orang Melayu. Perjuangan PAS, perjuangan UMNO, apa beza? Banyak beza dia. Banyak beza dia sangat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Banyak beza. Kita kata kita akan bagi sekian dalam tawaran kita. Dia kata nak bagi juga. Kita bagi ni, saya dah sebut tadi, ialah atas kiraan kita dan atas pentadbiran yang telus kita. Ini kita kira-kira. Hari semalam keluarlah dalam TV3, saya ingat. Saya semalam kebetulan lama dah tengok TV ni. Hari semalam tertengok TV, bukan sengaja, tertengok. Dia kata manifesto Pakatan Rakyat ni macam apa dia kata, macam angan-angan mak jenis. Hari semalam saya tengok TV malam, dia kata macam angan-angan mak jenis.
Angan-angan mak jenis ni yang saya tahulah masa saya sekolah dulu, kalau mak jenis dia panjat nyo, duduk di atas, dia duduk semua benda dalam kepala dia. Lepas tu akhirnya bong jatuh ke bawah. Dia terlepas, dia nak peluk puteri, rupanya melepaskan batang nyo dia, jatuh ke bawah. Tetapi Pakatan Rakyat yang kita buat ni, nama manifesto bukan duduk dalam kepala, yang bertulis. Yang kalau tak dilaksanakan selepas pilihan raya, kita menang ambil Putrajaya, kita menang ambil Wasma Seri Pahang, orang boleh klaim balik, kenapa tak boleh buat ni? Manifesto yang bertulis, orang akan kata tak buat, kerana dah menang. Makna dia apa kita buat dengan manifesto ni? Maknanya kita dah kaji, kita dah selidik, kita memang boleh bagi, insya-Allah. Itu maksud dia. Tengoklah manifesto, insya-Allah kita akan bagi kepada rakyat. Tengok manifesto ini, itu yang pertama. Dia kata angan-angan mak jenis. InsyaAllah anda akan jawab di bayar besok lagi. Ada. Kemudian yang pertama. Yang kedua, dia kata manifesto Pakatan Rakyat ini akan menyebabkan negara akan muflis. Ayat dia memang muflis. Saya kata memang muflis. Kalau mementah gaya UMNO, memang muflis. Memang muflis. Tetapi mementah gaya Pakatan Rakyat yang mempunyai roh negara berkebajikan ini tidak. Saya tak ingat langkah ke, tapi mudah ceritalah macam ni lah. Kalau satu perkara, satu projek, satu benda harganya sepatutnya 2 juta, di zaman UMNO BM mentah dia jadi 4 juta. Itu beza dia. Betul lah? Angkanya 2 juta sepatutnya, tetapi zaman UMNO dia akan jadi 4 ataupun 5 juta. Macam mana tak muflis kalau macam tu? Yang ni kita pastikan, insya-Allah kerajaan negeri ataupun kerajaan pusat, kita akan membuat satu tender terbuka. Makna dia yang layak saja, kontraktor yang layak saja yang kita pilih untuk memenangi dan menjalankan kerja yang kita tawarkan. Dan tak ada kroni. Tak ada kroni. Jadi ini yang kita sebut sebagai negara berkebajikan, ya. InsyaAllah nak urai panjang sikit. Hari ini kita nak santai untuk bakar ayam, BBQ, dan saya nak ucapkan sekali lagi tahniah kepada Kumai kerana berjaya menghimpunkan satu menghimpunkan tenaga petugas, yang kedua menghimpunkan semangat untuk menghadapi pilihan raya yang ke-13 ini.